Amira, sementara kita tunggu ibu bapa kita sampai kan? Saya nak tanyalah, minggu lepas ada apa-apa terjadi ke ketika saya tidak hadir? Awak nak tahu tak? Pada minggu lepas, saya dapat tahu ramai pelajar sekolah kita yang bawa barang larangan. Barang larangan? Macam dadah ke? Awak ni. Barang larangan bukan dadah. Itu barang terlarang. Kalau barang larangan, macam telefon bimbit, alat solek, vape, rokok. Ish. Macam manalah pelajar sekolah kita boleh bertindak sampai macam tu Kalau awak nak tahu, itu disebabkan bapa saya dah sampai lah. Alah, kita sambung dekat rumah awak lah nanti. Okey, bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Siapa tu? Dia. Amira. Jemputlah masuk. Terima kasih. Sama. Amira, hampir lupalah perbualan kita pagi tadi dekat sekolah. Perbualan apa? Perbualan tentang murid-murid membawa barang larangan ke sekolah. Saya ada tanya macam mana murid sekolah boleh bertindak sampai macam tu. Lah. Saya rasalah kan dia. Murid berbuat sedemikian kerana mereka sibuk mengikuti trend semasa. Dan mereka sangat mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Tapi ada juga yang jadi macam tu disebabkan kurang perhatian daripada ibu bapa. Saya rasa betul sangat apa yang awak cakap tu. Tapi kan, berisiko sangat ke apabila murid sekolah membawa barang larangan ke sekolah? Mestilah berisiko. Terutamanya vape dan rokok. Awak bayangkan kalau seseorang tu tidak merokok tetapi dia hidup asap rokok, dia tetap dapat penyakit. Dan awak kena fikir juga, macam mana kalau ada pelajar yang terluka disebabkan ada yang membawa barang berbahaya ke sekolah? Faham. Saya tertanyalah Amira, apa yang akan terjadi dekat pelajar-pelajar yang bawa barang larangan ni? Soalan bagus tu dia. Barang pelajar akan dirampas dan mereka sama ada akan digantung atau dibuang daripada sekolah. Dan kalau tak seteruk tu pun, reputasi pelajar akan tercemar kerana mereka akan direkodkan sebagai pelajar bermasalah dalam rekod disiplin. Betul sangat tu. Tapi kan, macam mana guru-guru dekat sekolah boleh terlepas pandang apabila murid-murid membawa barang larangan? Di mana mereka simpan barang larangan tu? Dia, awak kena tahu, guru-guru tidak ada masa 24 jam untuk mengawasi kita. Dan guru-guru di sekolah menengah kebangsaan Taman Keluambaran ni tak adalah sebanyak tu. Soalan awak tadi, di manakah pelajar sembunyikan barang-barang diorang? Berdasarkan catatan pengawas saya, kebanyakan pelajar, mereka menyembunyikan barang larangan mereka di dalam tandas, dalam kotak pensel, dalam beg dan banyak lagi lah. Dan yang paling teruk, ada pengawas yang membantu pelajar untuk menyorokkan barang larangan mereka. Ish. Astaghfirullahalazim. Jadi, bagaimana kita nak menghindari kes-kes seperti ini berlaku lagi? Dan siapa pihak yang bertanggungjawab? Saya rasa pelajar perlu lebih teliti dengan peraturan di sekolah. Dan mungkin pihak sekolah boleh menguatkuasakan lagi undang-undang sekolah. Terima kasih Amira atas perkongsian awak hari ni. Dah pukul 3 lebih ni. Saya nak pergi tunggu kat luar lah. Takut mak saya dah sampai. Bye Amira. Awak tak keluar lagi? Jom saya teman awak keluar.
Bye dia. Bye Amira, jumpa esok sekolah. Bye-bye, sampai jumpa.